Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ni kita baca kitab hikam. Okey, kita baca kalam yang ke-44. Tak penampak mata ni. Ni kalam 44 dah. Wala antas haba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min antas haba aliman yarda an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Kalam yang ke-44. Dan sekiranya engkau berkawan seorang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsunya. Dengar molek, perhati molek dah. Takdirkan kita berkawan orang bodoh, orang tak ada ilmu, orang jahil, tapi dia tak ikut hawa nafsu, ya? Dia hidup sederhana, makan ubi kayu saja pun tak apa, pakaian pun lebih kurang je, rumah pun sederhana je, bercakap tertening, rendah diri, tak sombong angkuh dan takabur. Dapat kawan macam ni, dia kata jauh lebih baik daripada kita berkawan dengan seorang alim yang selalu menurut hawa nafsunya. Daripada berkawan orang ada ilmu tapi ikut hawa nafsu. Macam ikut hawa nafsu, hidup nak mewah semua, makan nak sedap semua, pakai nak comel semua, bercakap penuh kesombongan angkuh dan takabur. Maka orang alim macam ni lebih baik berkawan orang jahil tadi yang tak ikut hawa nafsu. Dia berkawan dengan orang alim yang ada ilmu tapi ikut hawa nafsu, ya? Jaga molek benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita terpedaya, kita tertipu. Kita tengok orang alim, kita ingat comel belah kedok. Orang alim kadang-kadang lebih merosakkan berbanding orang jahil. Orang jahil, dia jahil dia je. Kadang-kadang orang alim ni diuji dengan ilmu dia. Kerana ilmu orang alim jadi sombong angkuh dan takabur kerana ilmu. Dia rasa ilmu yang dia ada dah cukup banyak. Ilmu yang ada menjadi dia dengan ilmu yang dia ada menyebabkan dia jadi sombong angkuh dan takabur, pandang hina pada orang lain, pandang hina pada orang jahil. Berapa ramai orang alim dia nak dia dimuliakan. Dia nak dia dimuliakan. Kadang-kadang kalau orang tak mulia dia rasa dia jadi kita bimbang orang alim ni diuji dengan ilmu dia. Dengan sedikit ilmu yang Allah Ta'ala kurnia pada orang alim jadi sombong angkuh dan takabur tadi. Jaga molek. Pasal dia didorong oleh hawa nafsu. Tadilah, ya. Pakai nak comel, makan nak sedap, ya. Kereta nak besar mewah, rumah nak besar. Orang alim yang ikut hawa nafsu. Jaga molek. Lebih baik berkawan dengan orang jahil tadi yang tak ikut hawa nafsu. Maka ilmu apakah yang dapat digelarkan sebagai seorang alim yang selalu menurut hawa nafsunya? Jadi orang alim apa kalau orang ikut hawa nafsu? Ada ilmu, sisi ilmu yang tak beri manfaat, ya? Walaupun kadang dia mengajar orang, tapi ilmu tu sekadar beri manfaat pada orang lain, tidak pada diri dia sendiri, ya? Pasal dia ikut hawa nafsu sangat. Pasal nafsu akan merosakkan diri kita. Walaupun kita orang jahil atau orang alim, nafsu akan merosakkan kita semua. Ingat molek. Dan sebaliknya, kebodohan apakah yang dapat disebutkan bagi seorang yang sudah dapat menahan hawa nafsunya? Mana orang jahil kalau boleh kawal hawa nafsu, dia tak bodoh dah, tak jahil dah semua. Dia boleh kawal hawa nafsu. Wah, hawa nafsu lah musuh kita nombor satu yang merosak dan membinasakan kita. Ya? Bagaimana akan dinamakan bodoh? Bagaimana akan dinamakan bodoh seorang yang telah dapat menahan dan mengekang hawa nafsunya? Sehingga membuktikan bahawa semua amal perbuatan hanya semata-mata untuk mendapat redha Allah. Orang bodoh ni, walaupun dia bodoh, tapi dia buat amalan lebih kurang pun masih untuk dapat redha Allah. Bukan nak dimuliakan oleh manusia. Ya?
Ingat molek tu. Dan bersih dari dorongan hawa nafsu. Sebaliknya, apakah arti suatu ilmu yang tidak dapat menahan atau memimpin hawa nafsu dari sifat kebinatangan dan kejahatannya? Apa makna ilmu? Kalau dengan ilmu yang kita ada, tak boleh memimpin hawa nafsu kita, bawa kita kepada kebaikan. Apa makna ilmu tu? Jadi ilmu tu jadi sia-sia sebenarnya. Dalam sebuah hadis ada keterangan